Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini saya akan menerangkan masterclass Meta Ads atau Facebook Ads structure konsumsi berminat sebelum anda mulakan pembinaan anda. So dalam masterclass Meta Ads kami ada buat dua jenis structure dalam Meta Ads. So yang ini adalah structure lama dan ini adalah structure yang terbaru dipanggil Meta S Andromeda. Okey. So sebenarnya kedua-dua structure ini boleh dipakai lagi. Okey. Cuma pada tahun 2020 ini Meta menggalakkan anda menggunakan Meta S Andromeda. So saya akan terangkan kedua-dua ini dalam masterclass Meta kami. So saya akan menunjukkan sedikit perbezaan antara kedua-dua inilah supaya sebelum anda start atau memulakan pembelajaran anda nak mendapat sedikit idea. So dahulu untuk Meta S ini kita akan update X-Set dan X-Video ni. So di mana secara key pointnya kita audience akan mencari kreatif. So dari sini kita buat dua jenis campaign. Okay, ini cara kami lah. Terdapat berbagai jenis cara yang boleh anda gunakan. So dalam Meta S Structure Automatic kami memberikan tunjuk ajar dengan cara ini. Okay, so kita akan buat kita akan X-Set ni adalah audience lah. Makanya ini adalah video. Kami menggalakkan anda menggunakan video saja. So ini adalah structure untuk objektif target trafik. Okay, so menggunakan video. Semua harus menggunakan video dalam kita punya kelas yang sebelum ini. Okay, kemudian ada kita buat campaign ni, campaign utama kita buat, kita collect data, ada jualan di sini, dan kemudian kita buat campaign kedua, kita membuat custom audience di mana kita akan ambil orang yang telah melihat video ini, mungkin dalam 70% 90% yang telah melihat video ini, kita kejar mereka balik dan kita akan buat satu video lagi, mungkin ini seperti testimoni atau offer kepada mereka lah. So ini dia panggil sistem retargeting, campaign kedua ni. Yang ni adalah main campaign. So dari sini juga kita boleh pecahkan seperti lookalike, split test dan omni channel untuk kita punya iklan. So ini adalah yang kami berikan. Okay, so manakala untuk Meta Ads Andromeda lebih mudah sebab Facebook kata Meta Andromeda akan jalan secara AI di mana machine learning akan memberikan tunjuk ajar. So anda lebih mudah lagi. Ya, saya akui menggunakan Meta Andromeda anda dapat mudahnya berbanding yang dahulu. Okey, so dalam Meta Andromeda ini kita tak ganggu dua ni. Dahulu kita ganggu asset dan ads Tapi dalam Meta Andromeda kita hanya mengganggu ads sahaja. Asset dengan campaign, satu campaign sahaja Kita akan buat banyak ads dan machine learning atau AI akan cari audience. Kreatif akan cari audience. Dulu audience cari kreatif, okey. Sekarang kreatif anda ni akan cari audience yang sesuai untuknya. Macam nak cari? Inilah kelebihan Meta X Andromeda yang mempunyai engine otak AI yang akan jalankan kerja ini untuk anda. Anda tak perlu buat apa, okey. So artinya lebih mudah, tapi anda perlu banyak kreatif di sinilah. Dan kelebihan di sini, ini dulu sama juga sebelah. Kalau saya buat video ni, saya nak tambahkan 5 video boleh juga. Betul. Tetapi anda boleh masukkan ke semua di sini. Contohnya, anda dulu buat video pakai dengan produk. Kemudian anda nak buat offer, buat satu lagi campaign, kenakan offer anda. Yang ketiga satu campaign untuk hot sardine. Macam funnel kan. Funnel pertama, funnel kedua, funnel ketiga kita buat testimoni. Funnel yang kelima, kita akan berikan orang kata offer untuk mereka belikan. Tetapi dalam sini, Meta Andromeda anda boleh masukkan semua anda punya kreatif dalam satu campaign. Okey, sebagai contoh anda boleh buat ads umum tentang produk anda. Kemudian saya buat pain point, berapa pain point. Saya nak masuk testimoni, saya masuk testimoni sekali. So mungkin di sini ada 8, 10, 12 atau 20 kreatif lah. Okey. Dan tapi kita dalam kami punya masterclass Meta X kita berikan 5 je lah. Okey, terpulang pada anda. Okey, nak letak 20, 30 lagi banyak lagi bagus. Dalam inilah standard Meta X Andromeda untuk anda. Di mana kreatif adalah penting. Tetapi kalau nak gunakan teknik ini seperti lookalike, split test, custom benda boleh tak? Boleh juga sebab kita dapat pergi lebih mendalam lagi kepada hot audience kita boleh digunakan. So terpulang pada anda. Tetapi jika nak faham, anda belajar ni dulu sebab di sini kami beri tunjuk ajar up to campaign, up to asset, lebih mudah untuk anda fahami Okey, assalamualaikum dan sejahtera. Selamat belajar di dalam masterclass Meta S, dan jika anda belum mendapatkan lagi, anda boleh dapatkan masterclass Meta S kami di link di bawah ni. Dia dalam masterclass website kami. So, tapi kami dah pecahkan beberapa bahagian dan kami akan berikan orang kata khas untuk Meta S dengan harga RM25 saja. Full swing lengkap untuk anda membuat Facebook Ads Manager, Business Manager, membuat split test, omnichannel, semua kita ramah anda. So anda hanya
perlu orang kata ubah suai dan selain itu juga kita ada berikan beberapa jenis funnel untuk anda lah. Sebagai contoh di sini, e-book yang kami berikan untuk anda. Ini contohlah. Dulu kita buat 3 set X set dan 1 ads. Kita boleh buat macam ni. 1 S dan 3 S. Ini cara method Andromeda betul. Tetapi sebenarnya dulu secara lama ini satu topik yang sama. Tak boleh campur-campur. Sekarang boleh. Okey, ni sama macam dulu. Tapi kini kreatif boleh campur. So kita dah boleh anda buat begini. Dan 3 S set dan 3 S untuk berbeza-beza. Dulu ini macam untuk testimoni, untuk umum, ini untuk offer, okey anda boleh buat apalah, atau ini mungkin untuk look alike, ini mungkin untuk custom audience, ini mungkin untuk page view website saja. So terbanyak jenis kempen yang anda gunakan. So anda nak guna cara meta Andromeda pun boleh, nak guna cara ni boleh. Sebab dia bukan sama saja. Yang beza adalah dari segi kreatif dan dia punya AI. So anda tak perlu pening dulu macam ni lah. So anda perlu gunakan satu kempen, satu asset dan banyak ads. Itu saja. Okey. Okey, itu saja yang diterangkan. Jika minat dapatkan sekarang jika nak belajar tentang masterclass, website tentang blogspot dan juga gambar, ada di dalam satu kami berikan dalam sini. Okey, inilah kami berikan. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera.